Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul azim. Terima kasih Tuan Pak Acara Majlis, tuan-tuan dan puan-puan, mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita berada di dalam bulan Ramadan yang juga dipanggil sebagai bulan Al-Quran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bila kita tengok balik bagaimana sejarah Al-Quran diturunkan, Rasulullah ketika itu sedang bertahanus di Gua Hira. Orang Melayu panggil berkhalwat. Berkhalwat ni orang kita faham, khalwat lah. Duk laki perempuan khalwat tempat sunyi tu. Itu nama dia khalwat. Padahal khalwat bukan makna macam itu. Khalwat maknanya bersunyi-sunyian, menginsafkan diri, berzikir pada Allah. Kalau duduk beromen tu bukan berzikir nama dia. Ya, orang kita tukar mana-mana tukar tuan. Benda hak elok dah jadi tak elok pula berkhalwat ni. Cuba sekarang kita sebut berkhalwat. Abang buat apa tu? Abang sedang berkhalwat. Oi, marah benar isteri tuan. Padahal khalwat tu asal cerita dia elok. Kenapa yang Rasulullah bertahanus berkhalwat? Berkhulwah bahasa kita. Berkhulwah di Gua Hira. Sebab mata ni tak seronok tengok orang-orang bukan Islam, orang kafir yang bertawaf di sekitar Kaabah dalam keadaan bertelanjang, bersiul-siul sambil bertepuk tampar, duk keliling Kaabah. Nabi ni dia tak boleh tengok benda tu. Hati tak seronok, jiwa tak tenteram, tempat yang elok, tempat yang mulia dicemari. Maka Rasulullah balik ke rumah, cakap pada isterinya Khadijah, dia nak berkhulwah, nak naik Gua Hira, tak nak campur benda-benda ini. Jadi tuan-tuan, kalau kita nak jadi orang hebat, nak jadi orang baik, jangan campur program maksiat, jangan terlibat dengan program maksiat, tak suka dengan program maksiat, duduk khulwah. Rasulullah awal-awal sebelum dilantik menjadi Nabi dah, Nabi tak campur benda-benda maksiat ni. Masa itu belum lagi turun wahyu pun, tak dilantik menjadi Rasul pun, tapi jiwa Rasulullah dah tak seronok dah pada benda-benda yang tak elok macam itu. Maka Rasulullah naik di atas Gua Hira, duduk situ, duduk tengok daripada jauh Kaabah. Daripada Gua Hira tu nampak Kaabah. Rindu pada Kaabah, tapi nak pergi hati ni tak seronok. Rindu pada Kaabah, tapi nak masuk tempat tu orang duk tawaf macam tu, Nabi tak boleh. Duduk seminggu tuan-tuan, Rasulullah turun balik, ambil makanan untuk barang seminggu, naik balik di atas. Begitulah rutin Rasulullah. Dan isteri Rasulullah masa itu Khadijah binti Khuwailid, dia tak marah pun tuan-tuan. Tak ada dia kata kat Rasulullah, "Wala abang wai rumah ada yang kata duduk dalam gua tu buat apa? Aduh ular kena jengking tak pasal." Tak ada pula isteri Nabi cakap macam itu. Dah Rasulullah rasa tenang macam tu, pergilah Rasulullah. Saya jaga anak-anak di rumah. Nampak tuan-tuan, isteri Rasulullah. Sebab tu Nabi Muhammad cukup suka, cukup sayang, cukup ingat pada Khadijah. Sebab Khadijah ni tuan-tuan, Rasulullah buat apa pun dia tak pernah bantah. Dia tak pernah bantah. Sebab tu Nabi Muhammad ketika berkahwin dengan Khadijah, Nabi tak kahwin lain pun, cukup Khadijah seorang. Orang tanya pada saya, "Ustaz, bagaimana nak mengelakkan suami saya kahwin lain?" Akak kena jadi Khadijah. Masalah nama saya Fatimah Ustaz. Bukan suruh pergi angkat sumpah pula jadi Khadijah, bukan. Perangai tu kena jadi macam Khadijah. Bila duduk di atas Gua Hira tuan-tuan, datang malaikat Jibril alaihissalam. Itu kali pertama Rasulullah melihat Jibril dalam rupa yang asal. Datang dalam bentuk yang besar, sampailah di hadapannya. Dan dipeluknya Rasulullah dan berlakulah penurunan wahyu yang pertama. Iqra,
Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Turunlah ayat yang pertama, Iqra, bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan kamu. Dipeluknya Rasulullah. Rasulullah jawab, saya tak erti baca. Baca, saya tak erti baca. Saya tak pandai apa, nak baca apa. Lalu Rasulullah pun diajar oleh Jibril alaihissalam. Dan bila Rasulullah mendengar bacaan Jibril, Rasulullah pun mengikut bacaan Jibril, maka dilepaskan pelukan tadi. Rasulullah balik semula ke Mekah, ke rumah Siti Khadijah. Balik tu pula dalam keadaan menggigil, dalam keadaan takut, dalam keadaan terkejut. Bayangkan tuan-tuan, orang main peluk, lembaga main peluk, suruh baca pula siapa ni. Takut Rasulullah. Tetapi sebagai isteri Khadijah menenangkan Rasulullah. Tenang ya. Ditenangkan dia. Rasulullah kata, selimutkan aku, selimutkan aku, selimutkan. Khadijah tenang selimut. Dia tak marah pun Nabi. Itulah gatal. Ada rumah elok-elok, pergi tidur di gua dah. Hantu mana main peluk, nyusahkan orang aja. Tidur lagi, tidur. Tak pernah Rasulullah dilayan macam itu oleh Khadijah. Tak apalah bang, kata Khadijah apa? Apa kata Khadijah kepada Rasulullah ketika Rasulullah takut macam itu, selimut dia menggigil? Rasulullah kata, Khadijah kata, wahai suamiku, jangan bimbang. Tuhan kau takkan sia-siakan engkau. Bukankah selama ini kau menyambung silaturahim? Bukankah selama ini kau jaga, kau berbaik dengan manusia? Bukankah selama ini kau bagi makan kepada fakir miskin dan anak-anak yatim? Bukankah selama ini engkau sentiasa berbaik dengan orang lain? Selama mana engkau buat macam tu, wahai suamiku, selama itulah engkau dalam pemeliharaan Allah. Sabar, nanti kita pergi ke rumah bapa saudara saya, kita tanya, siapa yang datang memeluk engkau itu, wahai suamiku? Tuan-tuan, seorang pemimpin, seorang yang hebat, nak jadi hebat bukan dia yang hebat tuan-tuan. Dia juga mesti memerlukan seorang isteri yang hebat. Isteri yang faham bagaimana nak menyabarkan suami dia, isteri yang faham kedudukan suami dia. Kalau dapat isteri macam ni tuan-tuan, selamat suami dia. Dapat isteri yang tak faham, menyusahkan laki dia dengan laki-laki dia, out sekali tuan-tuan. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, di sini kita lihat bagaimana Rasulullah dididik, diajar, diasuh. Siapa yang diajar, dia mengajar, yang mengasuh? Allah Ta'ala aturkan tuan-tuan. Nak jadi seorang ketua, nak jadi seorang pemandu kepada masyarakat, pemimpin kepada masyarakat, Rasulullah diajar, dilatih, diasuh. Siapa yang latih ajar? Allah. Awal-awal lagi lahir sudah tidak ada bapa. Tak berapa lama selepas itu hilang pula ibu. Maksudnya apa? Nak jadi seorang yang hebat, dia kena cekal. Rasulullah bapa tak ada, mak pun tak ada. Kuat, berani, sabar. Sebab tu Rasulullah diajar macam itu. Duduk pula dengan datuk, datuk pula mati. Duduk dengan bapa saudara pula miskin. Nak dilatih menjadi seorang yang hebat tuan-tuan, dia kena cabaran tinggi. Ayah tak ada, mak tak ada, pak, tok tak ada, miskin pula, terpaksa bekerja pula. Semuanya ini adalah latihan, tarbiyah daripada Allah. Kemudian kita lihat Allah Ta'ala atur benda ini kepada Nabi Muhammad. Diberikan pula seorang isteri yang sangat pemurah, yang sangat baik, yang sangat penyantun, yang sangat suka menolong. Tuan-tuan, lihat bagaimana Rasulullah bangun. Daripada kesusahan supaya jiwa menjadi kuat. Kemudian Allah Ta'ala bantu pula daripada pasangan yang sangat bagus. Akhirnya Rasulullah berjaya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kalau kita ambil daripada konsep apa yang berlaku kepada sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita latih kepada anak-anak kita, kena buat macam itu juga tuan-tuan. Sebab hari ini anak-anak kita nak latih jadi macam-macam, tapi kita nak bagi anak kita tu melampau-lampau manja dia. Saya kadang-kadang getik juga tuan-tuan tengok mak bapak ni suruh anak-anak hafal Quran, tapi nak senang siang malam pagi petang. Nak senang. Bila kita kata kena baca banyak ni, oi,
Kena hafal banyak ni baru boleh hafal Quran. Baca banyak ni baru boleh baca Quran. Ish, tak payah ustaz. Saya kata tak, satu muka surat 40 kali baca. Tak payah ustaz, 20 kali pun cukup. Mak pula mengajar kita. Tapi nak anaknya hafal Quran. Tapi dia nak anak dia dalam keadaan senang. Nak jiwa besar macam mana tuan-tuan? Nak jiwa besar macam mana? Bila kita kata duduk di sekolah tahfiz ni, televisyen ni kita hanya bagi tengok seminggu sekali. Mak Cun tak boleh tengok. Halalkan hati yang dicuri ni pun tak boleh tengok semua. Komplain lagi. Apa komplain budak-budak ni? Bila mereka nak pandai ustaz kalau ustaz tak bagi tengok ni? Kita tak bagi handphone. Jangan bawa handphone. Mak bapak bila outing dia seluduk handphone. Seluduk handphone tak apa lagi. Seluduk vape pun ada. Pak vape, anak pun vape. Mampir. Nak bagi anak kamu tu hebat, latih jadi elok-elok daripada awal. Kemudian kita aturkan dia. Sebab tu Rasulullah sebut kepada kita 3 tanggungjawab mak bapak. Nombor 1, bagi nama yang baik kepada anak. Okey, 2 hari lepas ada satu orang hantar mesej, dia kata, ustaz, nama anak saya Muhammad Iffat Ar-Rayyan. Elok tak ustaz? Saya jawab elok. Dah beranak bulan puasa, elok. Ar-Rayyan tu maknanya pintu yang dikhaskan untuk orang yang berpuasa masuk syurga. Nama pintu dia Ar-Rayyan. Iffat tu maknanya ialah kemuliaan. Kemuliaan pintu untuk orang-orang yang berpuasa. Buh je lah. Nama tu kena baik. Jangan main belasah je nama ni. Campur sikit nama nu, campur sikit nama ni, nama pelik-pelik. Nombor 2, tanggungjawab mak bapak ialah mengajar Al-Quran. Dan nombor 3, tanggungjawab mak bapak carikan jodoh yang baik untuk anak-anak dia.